dipacu oleh karbon yang rendah dan juga membawa negara ke masyarakat antarabangsa, di mana kita juga terikat dengan dua convention yang sangat penting dan signifikan ini. Saya nak mengimbau balik Tuan Speaker, kalau kita merujuk pada Akta Pembangunan Petroleum 1974, satu ketika waktu Malaysia sedang menuju ke arah pembangunan petroleum, di mana hanya setelah 22 tahun kemudian kita mendapati bahawa ada masalah dari sudut hubungan antara negeri dengan persekutuan. Saya yakin pihak kementerian telah mengambil kira semua isu-isu tersebut, sebab ini pengalaman. Jadi waktu akta itu dibuat dengan niat suci tadi, tidak ramai yang kemudiannya menyangka ia menjadi satu isu politik. Dia menjadi satu isu politik apabila hubungan persekutuan dengan negeri tercabar di atas isu-isu tuntutan royalty yang kemudian ditukar kepada ihsan dan sebagainya. Jadi saya yakin bahawa akta yang kita sedang bahas ini dengan niat yang suci dan untuk membangunkan masa depan ekonomi, seperti mana dulu pada tahun 1974 Akta Petroleum dibuat untuk membangunkan ekonomi yang mana pencarian, pengeksplorasian semuanya itu diberi kepada Petronas, dan kemudian adanya isu soal royalty yang kemudian menjadi ihsan, dan hingga saat saya berbicara dan Dewan ini berbicara masih lagi timbul isu-isu seperti pemberian kepada kerajaan pusat kepada negeri di Terengganu baru-baru ini pun didakwa bahawa itu adalah duit royalty sebenarnya. Jadi kita terus terjebak di dalam pertembungan politik yang tidak sudah-sudah atas niat suci yang awal tadi. Jadi saya amat yakin akta yang sedang kita bahas hari ini perlu mengambil kira apa yang akan berlaku pada masa depan. Dan yang lebih penting daripada itu, isu royalty ini tak habis-habis lagi, dan bagi saya tidak berminat untuk berbincang isu itu secara spesifik, tetapi apa yang menjadi keprihatinan dan concern dalam Dewan ini ialah kita juga dengan pengalaman yang kita telah lalui kena anticipate apa yang akan berlaku di hadapan dari sudut hubungan negeri dengan persekutuan. Contohnya kalau perbahasan tentang royalty itu disebut kalau 3 batu nautika ke atas itu adalah milik persekutuan dan bukan milik negeri. Jadi perbalahan dan perbahasan itu perlu dilihat secara kelembagaan, secara undang-undang, dan sudah tentulah saya yakin akta yang kita sedang bincang ini, CCUS ini telah mengambil kira semua aspek-aspek itu supaya tidak rugi, kerana kita tahu bahawa Akta Petroleum diperkenalkan dan waktu itu tahun 75, setiap silap saya negeri Kelantan telah menandatanganinya, kemudian diikuti dengan negeri-negeri di pantai timur. Sudah tentu pada waktu itu ini satu sumber untuk membangunkan Kelantan dan Terengganu ketika itu, dan benefit ekonomi itu boleh dipulangkan kepada dipersilakan Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi. Kalau kita bicara, dan saya dipahamkan Terengganu, Tuan Speaker, menurut Menteri yang paling dipersilakan Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi. Paling banyak akan ada tempat-tempat pemprosesan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Terima kasih Datuk Endi Pertua atas peluang untuk turut sama membahaskan. Itu saya rasa tanggungjawab kita supaya direkodkan bahawa kita sudah bahas perkara ini, kita sudah bincang di sini. Seperti mana dulu tahun 74 mungkin waktu itu tidak ada siapa nak bahas, sebab niat suci itu nak bangunkan negeri itu dan sebagainya. Tapi bila dah berlaku berbagai kita kata peristiwa-peristiwa, maka dakwa-dakwi, tuntut-menuntut, sehingga ia menjadi polemik politik dan tidak kembali kepada isu perundangan. Dan saya dipahamkan
isu tuntutan royalti sampai hari ini tidak ada kesudahan dia, tidak ada khidmat terbaik dalam membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kepada masyarakat setempat apabila diperlukan adalah sangat mengkagumkan. Dakwa-dakwi ini sebenarnya tidak baik untuk hubungan antara persekutuan dengan negeri. Jadi saya harap akta ini, Tuan Speaker, mengambil kira semua aspek itu, dan saya kira pengalaman daripada hubungan negeri dengan persekutuan yang dalam akta petroleum itu juga telah memberikan pengalaman kepada akta ini dengan adanya satu klausa iaitu yang saya rasa perlu diambil kira sebagai penting, iaitu perundingan. Pihak menteri berunding dengan pihak negeri. Jadi saya rasa perundingan ini sangat penting. Kalau tidak, dia akan ada tuduh-menuduh, dan apabila ada tuduh-menuduh, maka imej kerajaan persekutuan, imej kerajaan negeri tidak dilihat sebagai satu semangat perlembagaan, semangat persekutuan. Jadi sebagaimana uniknya isu ini di Sabah dan Sarawak, begitu juga uniknya dalam konteks di Semenanjung. Jikalau ada kita kata isu-isu politik yang sebenarnya kalau kita rujuk kembali secara objektif, Tuan Speaker, kita harus kembali kepada pertama isu perundangan apa dia, yang kedua ialah isu ekonomi kepada rakyat tersebut, dan isu politik ini saya kira kita boleh jadikan sebagai perkara yang boleh diselesaikan dengan rundingan-rundingan, dan klausa di dalam akta ini juga menyebut tentang pihak menteri berunding dengan kerajaan negeri kalau ada timbul isu-isu yang boleh menjejaskan hubungan. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Saya menyokong 100%. Terima kasih Yang Berhormat